Macam mana nak menabung sedangkan gaji kecil, kos sara hidup makin lama makin tinggi, anak makin ramai. Jadi tuan-tuan, itu semua antara alasan untuk kita tak buat tabungan. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita bagi tahu gaji kecil ataupun kos sara hidup makin tinggi menyebabkan kita tak menabung tuan-tuan, sebenarnya kita perlu tengok balik. Ramai sahaja tuan-tuan orang yang bergaji besar tetapi tidak ada simpanan tuan-tuan. Waktu dia gaji 2,000 dia cakap macam mana nak ada simpanan, duit pun ada 2,000, cukup-cukup makan sahaja. Tapi selepas dia bekerja beberapa tahun, gaji dah naik 3,000 pun tak boleh buat simpanan. Gaji dah naik 5,000 pun tidak boleh buat simpanan. Gaji dah naik 10,000 pun tuan-tuan pun tidak ada simpanan. Sebenarnya tuan-tuan, boleh tak boleh kita menabung tu bergantung kepada tabiat kita. Kalau waktu kita gaji kecil, kita mampu menabung walaupun RM10, walaupun RM20, walaupun RM50, insya-Allah apabila gaji kita bertambah tuan-tuan, maka simpanan kita pun akan terus bertambah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tidak ada tabiat menabung tuan-tuan, apabila gaji bertambah, bukan simpanan yang bertambah, sebaliknya adalah keinginan kita yang bertambah. Nah, dulu boleh sahaja guna motor tuan-tuan, sekarang apabila dah gaji besar nak beli kereta. Dulu boleh kereta yang biasa-biasa, sekarang dah perlu naik kereta yang lebih mewah, yang lebih gah tuan-tuan. Sama juga tuan-tuan, kalau yang paling mudah sekali, dulu boleh sahaja pakai kasut bandel. Nah, sekarang apabila gaji dah naik, nak guna kasut yang harga RM100 lebih. Gaji naik lagi, nak guna kasut yang harga RM200 lebih. Gaji naik lagi tuan-tuan, guna kasut yang harga RM400 lebih. Gaji naik lagi, mungkin harga kasut saja dah RM1,000 tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, apabila gaji kita meningkat, keinginan kita pun akan meningkat. Jadi yang sepatutnya berlaku adalah apabila gaji kita meningkat, kewangan kita bertambah, duit kita bertambah lebih banyak, maka simpanan yang perlu ditingkatkan, bukannya gaya hidup kita. Jadi tuan-tuan, tengok balik perbelanjaan kita, yang mana yang perlu, yang mana tak perlu. Jadi yang tak perlu tuan-tuan, boleh fokus kepada simpanan sekurang-kurangnya setahun pendapatan. 3 bulan dalam bentuk cash dan 9 bulan lagi boleh simpan dalam bentuk emas. Jadi nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya ataupun follow saya tuan-tuan untuk ilmu emas, ilmu kewangan yang seterusnya.